الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subihimar ini. Boleh kenalkan diri dan dari mana, Syekh? Assalamualaikum. Saya Rusnani binti Abdul Ghani. Saya tinggal di Presin 11, Putrajaya lah. Masya Allah. Macam mana Datin tahu program ni? Tahu melalui WhatsApp group kejiranan lah. Dia maklumkan pasal ni. Jadi saya pernah datang sini untuk solat tasbih dengan ustazah. So saya ingin nak join sangat-sangat. Tapi skeptikal lah, ragu-ragu boleh ke saya join. Sebabnya kesihatan rasa macam tak larat lah. Puasa kan, every day 4 jam. So rasa tak larat, satu. Lepas tu yang kedua tu, saya malu pada takutkan dia suruh I ngaji. So saya ngaji sama depan orang ramai ni, takut silap ke apa. Haknya tak berapa pandai. Jadi tu malu, jadi skeptikal. Tapi I doa dah, ya Allah yang tahu, tolonglah tunjuklah pada aku ni boleh ke tidak. Tak tahulah, last minute entahlah, hati ni terbuka terus. Tapi last minute lah join. Subhanallah, tu dia. Dia nak cakap Allah pilih ni. Tu ustazah. Subhanallah. Jadi mungkin Datin boleh kongsi apa perasaan Allah pilih untuk sama-sama habiskan Ramadan dalam program khas Ramadan ini. Itulah, mula-mula ajak interview saya tak berapa nak lah sebab saya tak sure kan. Lepas tu bila dah akhir-akhir ni, saya memang bersyukur sangat sebab ya Allah pilih saya lah kan. Lepas tu masa apa ni, Tuan Syekh bercerita kisah-kisah Nabi apa semua, saya memang sayu sangat, memang sebab bila and then ada certain ayat automatically, yang certain ayat dalam certain surah automatically bila dibaca tu saya sebab. Dan lepas tu bila Tuan Syekh bercerita apa semua, memang saya sayulah. Memang nasib baiklah tak duduk dekat dengan orang kan. I duduk tepi ni, sebelah ni tak ada orang. So bila I nangis, saya nangis orang tak tengok. But I feel so sebab, I feel so sayu. And I bersyukur sangat-sangat that Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya untuk hadir Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk dengan Syekh Abdullah ni. Alhamdulillah sangat-sangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Moga-moga Allah terus melembutkan hati kita, memberi taufik dan hidayah pada kita. Dan moga Allah terus memilih kita untuk menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Masya Allah, Datin. Banyak tausiah Syekh, nasihat Syekh. Betul. Setiap kali sesi tu ada je kadang. Ada je. Kena hati. Ada yang memang senang sedikit Syekh wasilah. Kita rasa itu semua daripada Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Quran. Betul. Masya Allah. Jadi mungkin Datin boleh kongsi sikit. Daripada banyak tu mungkin Datin boleh kongsi sikit apa yang Datin memang teringat. Yang memang Datin boleh kongsikan. Silakan. Saya ni dengan Al-Quran ni banyak cerita lah. Banyak cerita kan. Agaknya tu agak sebab macam-macam cerita. Sebab dulu mak suruh kita ngaji kan, kita sibuk sekolah, I'm very active at school kan. Jadi sibuk kat sekolah, mak suruh ngaji pergi tapi pergi celup. So later barulah bila dah kerja barulah mula ngaji lah apa semua. Masa mula berhenti kerja pergi ngaji dengan anak-anak, naik basikal ni anak duduk belakang, I pergi ngaji, and then kena kejar anjing. So masing-masing cepat. And then pergi mengaji dengan Umar Ustazah tu, saya mula dengan Iqra' balik. So bila tengah ngaji, alih bata apa semua, saudara dia datang pula, dia, Allah malunya. I rasa semua malu. Tapi Alhamdulillah lah. Di mana-mana kita ikut suami transfer mana-mana kan. Di mana-mana I belajar ngaji. So Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, Allah permudahkan Ya. urusan kita dengan Quran, Masya Allah. Ya. Moga-moga Allah terus memilih kita berdamping dengan Al-Quran. Sebagaimana kalam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesiapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul, lihat hubungan dia dengan Quran. Jika dia mencintai Al-Quran, pasti dia mencintai Allah dan Rasul. Moga-moga dia jadi wasilah untuk kita mendapat keredaan Allah, insya-Allah. Jadi Datin, Masya Allah, mungkin Datin boleh kongsi sikit apa harapan Datin? Harapan saya, keluarga saya ni menjadi sebuah keluarga yang baca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, baca, dia orang baca, anak-anak baca, bila pesan tu baca. So Alhamdulillah, and yalah, they are better than me lah kan. Sebab dia orang ngaji, kita hantar ngaji, sekolah agama semua. Tapi Alhamdulillah, dan saya nak lebih-lebih lagi, kami ni lebih lagi sentiasa baca Al-Quran tu. Nak sangat, begitulah. And then saya, harapan saya, sebab saya datang talaqi tadarus ni, saya ingin jugalah mengajak kawan-kawan saya datang bersama saya semua, sebab saya rasa bagus sangat untuk rohani kita, ya, untuk kita lebih dekat dengan Allah. Memang kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Insya-Allah. Subhanallah. Jadi Datin, sahabat-sahabat kita kat luar sana, ramai lagi tak rasa kelazatan dan kemanisan majlis ini. Tak rasa lagi apa yang Datin rasa, Masya Allah. Tapi kadang mereka tengok iklan tu, 4 jam. Boleh ke duduk ni? Betul. Mungkin Datin boleh kongsi pengalaman Datin sendiri daripada awal sampai akhirnya. Datin sendiri boleh duduk 4 jam hari-hari. Istiqamah hari, subhanallah. Datin boleh kongsi sikit pengalaman Datin, insyaAllah. Mula-mula tu first day puasa kan. So datang 4 jam, bayangkan, mudahlah kita ni rasa macam tak boleh je. So first day tu balik tu, Allah ya Rabbi, beginilah I ni. Baring tidur ya Allah. Punyalah penatnya rasanya. But then as days goes by, sebab kita minta doa, ya Allah, ya Tuhan, permudahkan aku. Aku nak juga sampai khatam. So every day, alhamdulillah, not so bad lah. Biasa je, okey je. Hari-hari datang 4 jam. Tu lah. Alhamdulillah. Hati dah rindu dengan Quran. 4 jam tu dah tak terasa, dah terasa manis je 4 jam tu. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Datin, akhir kalam daripada hati Datin. Mungkin ada yang ingin diluahkan, ingin disampaikan, ingin dikongsikan. Apa sahaja yang ingin Datin sampaikan, silakan. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab Nasyur Quran ni kan buat tadarus talaqi ni. Yang I tahu dah 6 tahun kan, tapi I tahun ni baru tahu. Tapi Alhamdulillah lah, Allah pilih untuk ni. Tapi Nasyur Quran ni bagi saya, macam mana nak cakap ya, every day I parking dekat luar tu, so every day I will pass the Al-Quran, macam-macam Quran, besar kecil, macam-macam lah, all the way mari dekat dalam ni. So I rasa syukur sangat Allah pilih I untuk tengok Quran every day I dapat tahu. InsyaAllah lah, I akan ajak kawan-kawan I untuk datang ke Nasyur Quran ni. And thank you so much Akademi Nasyur Quran, tu Ustazah, Tuan Syekh dan semualah yang terlibat di dalam program ni. Hopefully tahun depan ada lagi, insyaAllah. Tapi kalau boleh, kalau buat one of the months yang terpilih ke apa, bukan kalau bulan puasa pun elok juga buat 1 bulan tu kan, macam bulan puasa. Tapi elok juga tu. Jadi kita boleh makan sambil ngaji lah kan. Masya Allah, subhanallah. Tu dia. Datang hari-hari tengok Quran, Masya Allah. Sesuailah dengan tempat ni. Memang tempat Quran, Masya Allah. Pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas Madinah, Masya Allah. Itulah antara peranan Nasyur Quran. Bukan semata-mata mencetak Al-Quran, malah berperanan untuk menyebarkan ilmu Al-Quran. Kita nak hidupkan bi'ah Al-Quran di sini. Dan Datin, Masya Allah, dah terasa dah suasana Al-Quran di sini, Masya Allah. Mungkin lepas ni lebih ramai lagi masyarakat, sahabat-sahabat kita di luar sana mendapat manfaat, memperoleh, merasai apa yang dah terasa. Macam ada yang ingin disampaikan. Sebab Ustazah, bila saya pertama kali pergi umrah 2014 tak silap saya di Madinah, masa visit kilang Al-Quran, kita orang perempuan tak dibenarkan melawat, only the men. So yang I pergi umrah kali kedua tu barulah Raja Salman kan, dia kata perempuan pun boleh masuk, barulah boleh masuk. And then
Ya Allah, Masya Allah. Ni negara kita ni, the second biggest percetakan Al-Quran. I boleh datang hari-hari, bayangkan. Masya Allah, I rasa Al-Quran pilih I kot. Allah SWT pilih I kot. Alhamdulillah, sangat-sangat. Sangat-sangat. Masya Allah. Moga akhirnya di hari kiamat, di hari akhirat nanti Allah, Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Kan bila masa nak kira kita punya ustazah kat Padang Mahsyar ni kan, Al-Quran kan datang, dia akan berdebat kan, nak tolong kita kan, syafaat Al-Quran kan. Tu yang I nak. InsyaAllah. Moga-moga kita semua memperoleh syafaat Al-Quran, insya-Allah. Wasilahnya kita usaha jihad, datang menuntut ilmu, datang untuk berdamping dan memahami dan menghayati ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Moga-moga Al-Quran benar-benar menjadi panduan hidup kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Ada yang ingin diperkatakan lagi? Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada sebelum ni, dan moga Allah terima segalanya, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Natin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan dalam kita darus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.